Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayat renungan kita bersama hari ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Surah At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya mereka yang boleh memakmurkan masjid hanya mereka yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Al-ayah. Dalam ayat ni dua perkara yang jelas. Jadi pertama kita fahamkan imarah. Imarah ni mula daripada masjid tak ada, kita bina masjid ada. Apabila sudah ada bangunan masjid, kita boleh buat bersih masjid. Lebih daripada tu, kita menghidupkan masjid. Imarah tu adalah memakmurkan masjid, menghidupkan amalan masjid. Daripada sebesar-besar sunnah menghidupkan masjid adalah semaya 5 waktu cukup di masjid. Kemudian hari Jumaat kita mari awal-awal, belum pada tu khatib naik mimbar. Kemudian kita iktikaf 10 hari akhir. Benda ni adalah hak dia. Orang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari kiamat. Jadi masjid ni bahasa siapa panggil kamasihnya, hak penuh orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sekaligus pula kalau tanya kata nanti kewajipan dan tugas yang buat masjid, kalau tak ada masjid, sudah ada masjid, kita jagakan bersih masjid. Dan penting sekali apabila 5 waktu orang kita tak ada takwih, kita tak ada helok, kita tak ada cuai daripada semaya Jumaat di masjid. Sebab kalaulah kita cuai, kita buat takbir berat, di situlah ulama di antaranya hadis kata yang bermaksud semaya orang tu tak penuh di situ, semaya tak penuh. Ada satu hadis tak boleh kata tak semayalah seseorang tu, semayalah seseorang lelaki tu apabila dia dengar azan mesti semaya masjid, maka tubiklah khilaf situ. Imam Syafi'i kata semaya fardu 5 waktu adalah fardu kifayah. Kalau mazhab pula Imam Hanafi kata wajib, bukan fardu. Semaya 5 waktu tu fardu, manakala semaya di masjid berjemaah adalah wajib. Dan seteruslah bilah khilaf. Tapi hana ayat kata ayat surah Taubah ayat 18 ni jelas. Orang yang mesti memakmurkan masjid, setiap orang lelaki yang beriman pada Allah, beriman pada akhirat, wajib memakmurkan masjid. Wajib. Ayat ni jelas. Innama, sesungguhnya yang boleh memakmurkan masjid, boleh tak kita nak serah pada orang lain? Orang beriman pada Allah, hari akhirat saja. Ada ayat hadis lain pula kata, jika kamu tengok dia tu mari masjid 5 waktu mari masjid, maka kamu jadi saksilah bahawa dia adalah orang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Jadi dua sekaligus. Orang panggil timbal balik. Kalau kita terlucuk pada semai Jumaat tu, kena tak soalan, kita ni orang beriman pada Allah dan hari akhirat ke tak? Kalau saya kata, kita rasa hati, ni Tuhan kata sendiri, Tuhan tanya sendiri. Jadi kita bakal jawab untuk diri kita masing-masing. Pusat contoh lain surah Tikau, surah At-Taubah ayat 18. ชัดเจนว่าผู้ที่จะให้ความมะมุรตั้งแต่สร้างแล้วก็ให้สมบูรณ์แล้วก็
ให้เป็นบรรยากาศของมัสยิดนะสำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เท่านั้นไม่มีใครอีกแล้วที่เราจะมอบหมายให้รักษาสภาพมัสยิดเท่าที่ควรยกเว้นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาวันอาคิเราะห์เท่านั้นในหะดีษหลายๆหะดีษบอกว่าเมื่อคุณเห็นใครก็แล้วแต่เขาไปมัสยิดครบ5เวลาเพราะสุนนะท่านนบีเนี่ยอิมารอห์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือละหมาด5เวลาที่มัสยิดท่านอิหม่ามหลายๆทัศนะอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าละหมาดญะมาอะห์เนี่ยคือละหมาดฟัรดุกิฟายะห์ฟัรดุกิฟายะห์ยังไงครับผู้ใดเมื่อมาละหมาด2คนอิหม่ามกับมะมูมคนนั้นก็ได้บุญและคนที่ไม่มามันก็จะไม่ได้บุญแน่นอนมันไม่ได้ละหมาด4รอกอะฮ์เช่นกันซุฮรีได้แค่1แต่เมื่อมาละหมาดญะมาอะห์ได้27ลองคิดสิครับแล้วเช่นคนขึ้นต้นมะพร้าวขึ้นไปเอาลูกเดียวก็ลงมาอีกคนหนึ่งเขาขึ้นเหมือนกันเอาตั้ง27ลูกต้นนี้มีลูกเดียวเราพยายามเอามันขนาดมันคิดเลขไม่ออกขนาดไหนวัลลอฮุอะลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์